أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع bunyi sam رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Kau tarik nafas kot lubang hidung kau. Kau jangan ambil nafas kot perut. Ambil nafas kot perut cepat habis nafas. Okey, sekali lagi. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج yang tu tak nak. Akak kena panjang dekat kha, bukan dekat alif. Bukan tapi akhraja minha ماءها ومرعاها tahan ra ada dua sifat apa? Lagi? Sama ada tu. Takrir kan? أخرج منها ماءها dibunyikan ومرعاها, dia tak boleh putus. ومرعاها, ataupun kita pergi buat lantunan macam qalqalah kan, ومرعاها, dua-dua tu fail. Dapat D ke E? Kalau buat gitulah, kau tak buat gitu tadi. Cuma kau kena bagi takrir dengan bainiyah tu kan. Wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Hamzah dengan ra, hamzah tu nipis, dia tak boleh bunyi tebal macam ra kan. Sekali lagi kak. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم بارك الله فيك. Sama-sama, jazakillahu khair.